Banyak kawan tanya kenapa buah naga ini masih masam bila makan. Ini buah kuning baru masak, dia akan tukar color dari hijau pergi kuning. So ini tahap permulaan. Ikut Pak Long tunjuk mana yang betul-betul masak. Jom. Inilah yang buah masak betul-betul. Bila you nampak buah naga kuning, dia berwarna kuning, tak bermakna dia masak. Tapi you tengok, bila dia punya kulit dari kuning, dia tukar sikit pergi hijau muda, bermakna ini buah sudah masuk ke tahap kedua. Lagipun kulit dia berkedut, lagi manis. So Pak Long recommend, bila sudah beli buah, boleh pilih macam ini. Dia ada hijau sikit. Lepas tu simpan dalam peti sejuk 2-3 hari, biar itu kanji buah tukar kepada gula. Masa itu makan baru syok. Semoga bermanfaat.